Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita berpeluang untuk mempelajari beberapa teknik untuk melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Tapi sebelum itu, kita mulakan majlis kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk kali ini kita akan mempelajari teknik tambah yang pertama yang dinamakan teknik kekisi. Untuk memahami teknik ini, mari kita mulakan dengan contoh yang pertama. Soalannya ialah, berapakah jumlah 49 tambah 85? Yang penting ditekankan di sini ialah, bagaimanakah mendapatkan jawapan dengan menggunakan teknik kekisi? Langkah pertama ialah menulis nombor-nombor tersebut dalam bentuk lazim seperti berikut. Setelah ditulis ke dalam bentuk lazim, sediakan kotak seperti yang tertera pada skrin. Perhatikan bahawa nombor 9 dan 5 berada pada kedudukan rumah sah, manakala 4 dan 8 berada pada kedudukan rumah puluh. Buat pertamanya, kita perlu tambahkan nombor yang berada pada kedudukan rumah sah, iaitu 9 dan 5. 9 dan 5 ialah 14. Cara menulis 14 ialah dengan menulis 1 di bahagian atas dan 4 di bahagian bawah seperti yang ditunjukkan pada skrin. Perkara yang sama perlu dilakukan terhadap nombor-nombor yang berada pada kedudukan rumah puluh. Berapakah 4 tambah 8? Ya, jawapannya 12. 12 ditulis seperti berikut, iaitu 1 di atas dan 2 di bawah. Kini tibalah masanya untuk kita menuliskan jawapan akhir bagi soalan ini. Cuba perhatikan, 4 yang di bahagian hujung sebelah kanan perlu diturunkan ke bawah. Pada lorong yang kedua terdapat nombor 2 dan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka 3 diturunkan ke bawah. Dan di bahagian hujung sekali, hanya terdapat nombor 1 saja. Maka, turunkan nombor 1 dan tulis di bawah. Dengan itu, kita telah memperoleh jawapan bagi soalan ini. 49 tambah 85 sama dengan 134. Untuk contoh yang kedua, kita boleh cuba soalan ini. Berapakah 489 tambah 386 dengan menggunakan teknik kekisi? Seperti biasa, tuliskan nombor-nombor tersebut ke dalam bentuk lazim. Dan jangan lupa sediakan kotak di bahagian bawahnya. Tambahkan nombor pada kedudukan rumah sah, iaitu 9 tambah 6 sama dengan 15. Kemudian, pada kedudukan rumah puluh, kita ada nombor 8 dan 8. 8 tambah 8, berapakah jawapannya? Ya, 16. Tuliskan 16 di dalam kotak di bawah. 1 di atas, 6 di bawah. Kemudian, pada kedudukan rumah ratus, kita tambahkan 4 dengan 3. Jumlahnya 7. 0 ditulis di atas dan 7 ditulis di bawah. Di sebelah kanan, kita tuliskan nombor 5. Di lorong yang kedua, kita ada nombor 6 dan 1. Berapakah 6 tambah 1? Ya, jawapannya 7. Maka 7 dituliskan di bahagian bawah. Untuk lorong yang ketiga, kita ada nombor 7 dan 1. Jumlahkan 7 dan 1, kita akan dapat 8.
maka tuliskan nombor 8 di bahagian bawah. Kini kita telah pun memperolehi jawapan bagi soalan ini. Berapakah 489 tambah 386? Ya, jawapannya ialah 875. Tahniah diucapkan kerana anda telah berjaya memahami teknik kekisi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran tentang teknik kekisi ini, mari kita bermain dengan teka-matics. Cuba anda perhatikan gambar rajah yang diberi. Soalannya ialah, ada berapa segitiga dalam gambar rajah ini? Kalau kita perhatikan dengan teliti, dalam gambar rajah ini terdapat banyak segitiga dan daripada pelbagai saiz. Untuk segitiga yang kecil, terdapat 9 segitiga. Adakah anda nampak 9 segitiga kecil tersebut? Selain segitiga yang kecil, yang ketara lagi ialah kita ada segitiga yang bersaiz besar dan bilangannya hanya satu sahaja. Selain segitiga kecil dan segitiga yang besar tersebut, terdapat segitiga yang bersaiz sederhana. Adakah anda nampak segitiga yang bersaiz sederhana tersebut? Ya, dalam gambar rajah ini, segitiga berkenaan dilukiskan berwarna coklat. Di sini ada satu. Ya, di sini ada satu lagi yang diwarnakan kuning. Maka setakat ini kita ada 2 segitiga yang bersaiz sederhana. Dan ini ada satu lagi segitiga yang bersaiz sederhana yang telah diwarnakan dengan warna hijau. Maka segitiga yang bersaiz sederhana ada 3 kesemuanya. Secara keseluruhannya, di dalam gambar rajah tersebut, terdapat 9 segitiga yang bersaiz kecil, 3 segitiga yang bersaiz sederhana, dan 1 segitiga yang bersaiz besar. Maka jumlahnya ialah 9 tambah 3 tambah 1, iaitu 13 segitiga kesemuanya. Demikianlah tadi sesi pembelajaran kita tentang teknik kekisi, iaitu satu cara menambah nombor dengan cara yang lain daripada yang biasa. InsyaAllah, di masa yang akan datang, kita berjumpa lagi untuk membincangkan teknik tambah nombor dengan cara yang lain pula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.